Kerosakan akibat perbuatan vandalisme. Hasil program inisiatif 3K, 4 tandas iaitu 2 tandas lelaki dan 2 tandas perempuan dihias dengan 4 tema berbeza. Tandas guru turut berubah wajah. Tapi pada tahun ini kita telah pun memberi nafas yang baru di mana kita menaik taraf kemudahan-kemudahan sekolah yang mana yang dah banyak yang rosak. Kemudian kita cuba beri penambahbaikan untuk meningkatkan lagi kemudahan infrastruktur kepada murid-murid kita lah. Antaranya kita naik taraf tandas, kemudian kita wujudkan taman herba, kita buat laluan PKJR, sudut PPDA yang di bawah program 3K. Macam kalau dekat rumah tu, macam kalau kita nak masuk tandas tu, macam kita guna tata cara dia lah, pakai slipper. Lepas tu kita pergi bawa disiplin, macam kalau dekat rumah kita selalu ulang kaji, dengar cakap mak ayah. Saya datang ke sekolah ni, macam saya banyak belajar lah menghargai tandas. Jadi saya bawa benda tu ke rumah saya, menghargai rumah saya juga.